Chicken shepherd pie in the house. Semua bahan ni kita tumis dan kita masak biar sempurna supaya rasa ayam tu tak hanyir. Kita rebus dilenyek bersama dengan mentega, susu, garam, lada dan keju parut. Bahan yang kita tumis tadi tu kita masukkan dalam loyang dan saya lebih suka letak foil supaya dia tak melekat lah nanti. Dah bila letak dia mampat-mampat, kita letakkan pula dengan kentang yang kita lenyekkan tadi. Sama juga macam bahan di bahagian bawah tu, kentang ni pun kita akan letak bagi rata, serata di semua bahagian. Ikan kentang tu rata dekat celah-celah tu, barulah sedap nanti. Jangan lupa anda panaskan ketuhar 180 darjah. Taburkan cheese dan masukkan dia ke dalam ketuhar. Chicken shepherd pie pun dah siap, boleh sedia dimakan. Tapi tunggu dulu, bagi dia sejuk sikit sebelum anda potong. Selamat mencuba.